Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempuan ataupun wanita dia suka tanam pokok bunga orchid ataupun dia panggil kata dokoi main lah. Lepas tu dia tanam tu dia tak tahu kusiak ke apa nah. Hak sebenarnya bukan comel sekarang weh, dia ada kusiak. Tu bunga orchid dah supaya dok tunjuk kita tengok ni nah, bunga orchid ni nah. Ambil mas kutung. Ha ni bunga orchid, ambil mas kutung. Dia ada satu ya. Lepas tu kusiak dia tu buat video tu hilang kecuk di muka dia boleh nah. Kita luruk ambil daun saja-saja mari. Basuh sikit. Takut ada kabuk-kabuk nah. Lepas tu kita bubuh langsung. Sikit sangat ya. Lepas tu kita ambil kunyit sikit lah. Kunyit sikit. Ha ni kunyit. Sekarang ni tak apa dah kunyit. Ambil kunyit sikit ni, kita koyak kunyit. Untuk gapo ke panggil pasal Thai kata Lot Riu Roy, pasal Melayu panggil kata hilang kecuk nah. Sembuh penyakit kecuk kulit boleh nah. Orang hak kecuk kulit tapi umur 80 dah tu tak usah berubah lah. Hak tu je bahasa dia nah. Nak buat pasal mana pun tu dia tak itu dah nah. Hak ni makna kata tak sesuai dengan dia tu, dia kecuk dah tu kita bubuh. Sebab dok koyak ni nah. Tak sesuai dengan dia tu, dia bubuh. Okey nah, koyak. Lepas tu kita basuh sikit. Kunyit dengan orchid, dua perkara nah. Ni kunyit. Hak dok dalam ni bunga orchid. Nah, orchid mana-mana apa boleh. Lepas ada tu kita tumbuk dia sikit nah. Kalau kita nak masuk dalam ini kisah pun boleh nah. Tapi dia sikit sangat lah. Pakai tumbuk lah mudah sikit. Air tak usah bubuh tak apa. Takut dia air basah sangat lah. Kita air kunyit dia ada dah sikit-sikit lah. Lepas tu air yang kita basuh saat ni tu dah pada cukup dengan air tu dah. Okey, ni nah. Kunyit campur dengan orchid. Bagi orang kulit tu tak apa comel, kulit jadi tak comel lah, boleh bubuh juga nah. Lepas tu orang hak jadi takut dia tu kulit kecuk ataupun ada geduk-geduk di muka nah. Kita bubuh nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ada geduk-geduk di muka, kita bubuh, kita comel ni. Ambil ni comel. Nah. Lepas tu kalau di sini pun kita comel. Ni nah. Nak comel awak kau nak tidur nah. Kau nak tidur. Nak comel sekali kalau bagi wanita, tekah kita nak tidur, tekah kita mari he. Sebab kalau kita comel, tekah kita tak mari he, bimbang-bimbang takut suami kita tu nak jimak. Gapo tepek muka ni. Nah, tekah kita mari he tu comel kita buat nah. Suami kita pun tak ganggu. Ha nah, tak ganggu kita pun boleh buat wis penuh hati. Besok hari tu kita basuh tu baik nah. Mudah-mudah kunyit dengan bunga orchid ni nah. Ha ni. Bila dia kering tu kita basuh tu baik. Mudah-mudah nah. Alhamdulillah. InsyaAllah ni sebagai kita usaha dengan secara tradisional ataupun dengan secara Yamai dulu nah. Yamai dulu dia guna pasal-pasal ni kunyit, dia guna kunyit, bunga orchid dia guna nah. Untuk nak muka dia tu jadi licin nah. Muka dia jadi licin, pas orang hak jadi warna muka tu tak ada comel, jadi orang panggil kata jagak, jadi jawak. Jadi gapo hak tak comel-comel tu comel tak ada gapo nah. Hak mana-mana hak jadi tak comel muka tu comel. Bakering tu kita basuh tu baik. Mudah-mudah nah. Lepas tu dia kulit lain lagi. Misalnya ada kulit lain lagi hak tak apa comel mana, kita comel. Muka lagi boleh comel. Tangan kaki pun comel jadi gano. Suka dah. Hak kita buat dah.
Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.